Nasib masa apa? Okey. Satu, three, bye-bye. Dah, satu. Untuk sekolah yang ke-13 ni, apa yang kami dapat saksikan memang sambutan sangat luar biasa. And then terutamanya semangat daripada pelajar-pelajar untuk orang kata ambil tahu tentang ilmu-ilmu yang kami ketengahkan, seperti cara-cara tips penjimatan air dan juga tips-tips untuk orang kata editing, kewartawanan dan sebagainya. Komitmen cikgu-cikgu sekolah, guru-guru memang sangat orang kata memberangsangkan, terutamanya melihat semangat yang diberikan oleh guru-guru untuk menjayakan program misi jimat air ini bersama Boboiboy dan Air Selangor, dan juga sambutan yang diberikan kepada pihak Sinar juga. Kami sangat berterima kasih dan kami mengharapkan semangat yang diberikan oleh guru-guru ini dapat diambil iktibar oleh pelajar-pelajar untuk keperluan mereka pada masa akan datang. Sehingga kini terdapat lebih daripada 10 sekolah telah submit untuk menyertai misi peraduan jimat air ini. Kami mengharapkan lebih banyak sekolah, sebab ada sekolah-sekolah yang kata, cikgu dia kata, oh kami nak edit lagi, nak make sure video tu lebih padu, lebih baik, lebih terbaik lah orang kata kan. Kami mengharapkan cikgu-cikgu ini akan dan juga sekolah-sekolah akan submit akan datang dan menerima lebih penyataan daripada tahun yang sebelumnya. Hadiah utama bernilai RM15,000 ni tujuan dia adalah untuk mencantikkan sekolah. Kami tahu pihak-pihak sekolah amat memerlukan dana untuk mencantikkan sekolah masing-masing. Jadi di mana dengan ini sedikit sebanyak melalui peraduan misi jimat air ini, pihak Air Selangor ingin membantu pihak sekolah supaya dapat mencantikkan sekolah dari segi mencantikkan kantin ke, atau menaik taraf pusat sumber, dan juga bagi untuk memperkenalkan inisiatif untuk menjimatkan air seperti rainwater harvesting dan sebagainya. Sekarang ni banyak inisiatif ini telah diperkenalkan di sekolah-sekolah. Jadi inilah antara usaha pihak Air Selangor untuk melalui program ini.